sejahtera. Yang dihormati Encik Muhammad Faizal Abbas, Setiausaha SBVP, Muhammad Syukri Hadafi selaku penyelaras, Nur Izwan Mustafa selaku PNC Dun Segarang. Hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang ke Majlis Sultan Malaysia. Salam Haji Johor, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada apa ni, rakan majlis kita. Tak apa deh, belajar okay, dan kepada saya hormatilah Tok Penghulu kita Mukim dan Barisan Ketua Kampung yang hadir pada hari ini. Kita nak sebut satu-satu, tak tahu kampung mana kan. Dan sahabat-sahabat kami daripada penyelaras SKD Sporting, SV PIC, SV Dun Segarang dan juga rakan-rakan SV daripada luar kawasan untuk hadir, dan juga tak lupa kepada adik-adik kita daripada SV skuad muda sekolah menengah Segarang. Tepuk tangan untuk semua. Pada rakan-rakan SV Dun Segarang, SV Dun Segarang kerana hari ini berjaya lah mengumpulkan ahli SV dan juga barang-barang sumbangan yang collection ataupun datang daripada individu yang untuk menyampaikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi saya tak nak orang kata ada salah faham daripada pihak sahabat-sahabat SPDUN Segarang, kerana ini pertama kali dan first kita laksanakan program ni untuk tahun 2025. Jadi saya ucapkan kabas, tahniah kepada sahabat-sahabat yang ada hari ini. Dari segi pergerakan ni nanti saudara Zafi dengan Wan akan monitor kita. Jadi waktu kita menjumpai di kampung Bos, Jalan Pegajo, Sungai Buloh, Sungai Kalung Getah. 25 buah lah. 25 buah. Jadi besar juga kita bantuan, bukan bantuan, bagi saya sumbangan kasih Johor yang berupa RM100 tu dalam proses mereka mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri. Sumbangan itu akan diserahkan kepada Bukit Tun. Alhamdulillah hari ini kita ada beberapa bakul yang akan diserahkan kepada penama-penama yang dah kita pilih lah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Johor, salam Malaysia Madani. Yang bersama Tuan Kamari, Ketua Kampung Sungai Buloh, Tok Jasman, Ketua Kampung Kelicat, Sungai Lurus. Yang saya hormati Tuan Faizal Abbas, Setiausaha Sultan Volunteer Batu Pahat, PIC Dun Segarang, Awal, JPKK, skuad muda Batu Pahat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, Sultan Volunteer. Jika ini melakukan aktiviti program macam ini, kita memang akan memberi kerjasama yang baiklah. Selain itu juga, bagi saya aktiviti Ziarah Kasih ini bukan saja kita nak membantu orang, tapi juga bagi saya kita ingin melahirkan rasa syukur pada diri kita pada hari ini. Sebab yalah, kita kena faham situasi keadaan sekarang. Kita tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ini bawa lagi tak ada kan? Bagi kita tak ada kan? Boleh pagi ni kata gini. Sikit ni masih. Ini masih tinggal satu je komplek. Sini tu dalam ini lah es krim ni. Sebab
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا الشاكرين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نبينا بحمد خلقنا وتبين لنا من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها في الخيرات وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا بالإيمان ومسنا بالإيمان وشرنا. Kedua, Pak Gajah pun Ridwan. Dia yang ambil nama tu. Ketiga, Kampus Sungai Buloh saya akan bawa, ada 4 rumah. Last tadi, bahagian Sungai Galuh-Getah ni Tok akan tunjuk rumahnya. Buat ni kita daripada Sungai Durus, Baik Gajah, Sungai Buloh, Sungai Galuh-Getah, last kita makan dekat sini. Tu je lah perjalanan dia. Kalau boleh satu-satu rumah kita tak ambil masa yang terlalu panjang. Kita secepatnya boleh lah. Dah bibi dia. Latihan! Ya, Aiman tadi. Ya. Boleh tinggi? Tak cukup, udang kan. Bentar deh. Sini tutup ke apa?